Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tengku Farhan Akif bin Tengku Muhammad Zakir. Jadi, video kali ini saya ingin berkongsi tentang refleksi pengalaman latihan mengajar saya selama setakat ini 4 minggu di Sekolah Menengah Kebahasaan Saya Berjaya. Jadi, video kali ini saya akan bercerita, memberi refleksi berdasarkan falsafah pendidikan kebahasaan FPK dan falsafah pendidikan guru iaitu FPG. Semasa saya mengajar di kelas 4 sains, pada masa tu saya mengajar tentang bab 3 iaitu konsep mol. Saya mendapati murid-murid ni mereka kurang memahami hubungan antara mol, jisim dan bilangan zarah. Selain itu, tak semua murid, tapi ada sesetengah kumpulan di bahagian belakang sebelah kanan. So dalam kelas ni diorang ni sedikit pasif lah dalam kelas. So daripada pemerhatian saya, kenapa ia berlaku, mungkin kerana pengajaran saya ini lebih berfokus kepada penerangan berbanding penglibatan aktif murid. Kalau saya nak kaitkan juga dengan FPK, saya kurang mengimbangi aspek jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, terutamanya dari segi emosi dan intelek murid lah. Manakala dari sudut FPG, mungkin saya lebih bertindak sebagai penyampai ilmu berbanding pembimbing kepada mereka. Jadi, apa yang saya pelajari untuk topik ini, saya memahami yang pendidikan ni dia bukan sekadar kita menyampaikan ilmu, tetapi kita yang perlu membangunkan murid secara menyeluruh. So, saya sebagai guru perintis ataupun bakal guru perlu pertama memahami keperluan murid. Yang kedua, perlu meningkatkan penglibatan mereka sepanjang proses PDP. Yang ketiga adalah membimbing mereka secara aktif, secara keseluruhan, secara aktif. Jadi penambahbaikan yang saya boleh lakukan adalah lebih menggunakan pendekatan berpusatkan murid untuk aktiviti untuk proses PDP. Contohnya memberi aktiviti kumpulan. So benda ni akan memastikan murid tu terlibat secara aktif, dan ini membolehkan saya lebih peka terhadap emosi dan kefahaman murid tu. Kesimpulannya, FPK dan FPG ni falsafah pendidikan kebahasaan dan falsafah pendidikan guru ni, ia membantu saya untuk memahami peranan sebenar seorang guru dalam pada seorang guru tu membentuk murid secara holistik dalam bilik belajar dan di luar bilik belajar. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.